Assalamualaikum semua. Okey, jadi kita mula dengan OPEX 29 Mei Okey. Untuk nombor 6 ni adalah tajuk apa ni kelas? Sukatan membulat pandai. Okey, jadi sekarang ni dia kata Raja menunjukkan sektor ORS berpusat di O. Okey, jap. Sebelum tu untuk sukatan membulat, awak kena tahu dua rumus penting iaitu S sama dengan J theta, satu lagi luas L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. So ini untuk lengkuk, ini untuk luas, faham? Okey. Dan kadang-kadang dia akan pergi kepada, ada kadang-kadang guna SOHCAHTOA, kena ingatlah. Kadang-kadang dia pergi kepada teorem Pythagoras. Okey, kadang-kadang dia pergi kepada penyelesaian segitiga. So dekat sini kena alert. Okey, jadi kena guna apa sahaja yang sewaktu dengannya. Okey. Okey, jadi kita mula nombor 6. Dia ada sektor, lepas tu dia kata cari perimeter kawasan belorik. Kawasan belorik hanya RS ini campur dengan lengkuknya. Faham? Okey, jadi macam mana kita nak cari perimeter? Mula-mula kita cari lengkuk RS dulu. So, lengkuk RS ni kalau awak keluarkan, dia adalah sebahagian daripada sektor. Betul? Itu cara dia. Okey, jadi soalan dah ada bagi sini 15, sini 56 darjah. Jadi ini lengkuk. So lengkuk ni rumusnya. Kan? Jadi ini rumusnya. Jadi bermakna S sama dengan J theta. So J adalah 15 darab dengan theta kita. Theta ni konsep dia bila theta sahaja dia berdiri sendiri. Ini mesti dalam radian. Tapi kalaulah depan dia tiba-tiba muncul sin theta, cos theta, tangent theta, apa sahajalah ada kat depan ni. Okey, cotangent dan macam-macam nanti. Ini mesti sudut darjah. Faham? Tapi kalau theta sahaja dia berdiri sendiri, depan dia J theta, tak ada benda pun. Tak ada sin, tak ada cos, tak ada tangent. Ini akan jadi radian. So, mesti tukar sudut kepada radian. Nak tukar sudut kepada radian, simple je kelas. Kalau dah sudutnya bagi 56, nak tukar kepada radian, awak ingat konsep macam nak cari peratus. Okey. Dia mesti per dengan sudut, mesti per dengan sudut. Jadi mesti per dengan 180. Jangan 360. Dia mesti 180. Faham Okey. Lepas tu nak cari radian kan. Mesti darab dengan radian. So radian adalah pi. Ya, yang awak duk tahu 3.142 tu. Itu radian. Jadi inilah namanya radian. Jadi kalau kita nak cari radian, sudut per sudut darab pi. Faham? Itu je konsep dia. So ini selesaikan seperti biasa. Jadi 56 bahagi 180 darab dengan 3.142 sama dengan 0.9775. Dapat sama dengan saya? Okey, lepas tu darab dengan 15. So tu konsepnya. Faham? Senang je. 14.66266 betul tak? Jadi pastikan tulis 3 dan ke atas titik puluhan. Jadi 66266 kan? Letak 7. Faham? Jangan letak 2 tempat puluhan, tak boleh. Okey. So kita dah dapat RS. Tengok apa yang susahnya, senang je. Jadi kita dah dapat RS ni. Okey, lepas tu kita nak cari yang mana? Tegak ni. Tegak tu awak kena tahu dia adalah sebahagian daripada apa. So kalau awak tahu, awak akan boleh buat. Jadi sini 15, sini 15, sini adalah 56. Ini. Jadi ini yang saya cakap, dia akan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam ni. Ni apa sahaja. Jadi depends lah awak tengok awak nak pakai yang mana. Jadi macam-macam cara boleh buat. Okey. Kalau awak nak pakai penyelesaian segitiga, kalau nak cari sisi yang depan ni, mesti ada dia punya sudutnya. Ada. Jadi, RS kuasa 2 sama dengan, nampak tak? Maknanya awak pakai penyelesaian segitiga. Okey. Jadi, mesti 15 kuasa 2. 2 sisi mesti apit sudut tu. Tolak 2, 15 cos. Ada perkataan cos kan? Ni. Saya terang tadi. Nampak? Jadi bermakna mesti apa? Sudut dalam darjah. Jadi memang dah darjah. Faham? Itu je konsepnya. Okey. Lepas tu
selesaikan seperti biasa. 15 kuasa 2. Okey, tolong saya kira. Kalau salah nanti awak betulkan tau. Kadang-kadang saya kira ni kadang salah juga. Sesambil dengan jawab nak cepat. Okey, ni 198.363194. Betul? Nanti awak punca kuasa answer. Jadi RS sama dengan, terus je, 14.0841. Jadi soalan kata nak perimeter kawasan berlurik, apa kita buat? Pandai. Campurkan kedua-duanya. 14.6627 plus 14.0841. Nanti awak dapat jawapan dia. Okey? Simple. Tak susah pun. Faham Okey. So next kita pergi kepada soalan B. Dia kata apa? Luas kawasan berlurik. Okey, untuk luas kawasan berlurik, tengok kawasan berlurik tu kat mana. Okey. Sekarang ni kawasan berlurik awak macam ni. So kena ada idea macam nak cari kawasan tu. So jadi nak cari kawasan itu, kita kena buat apa? Pandai sektor. Tolak apa? Tolak segitiga pandai. Akan dapat macam ni kan bentuknya. Betul tak? Jadi ini yang kita akan pakai. Okey. Jadi luas, perkataan luas. So luas sektor. Ni tadi. Mana tadi? Rumus. Ni dia. Setengah J kuasa 2 theta. Jadi kita pun letaklah. Setengah J kuasa 2 theta. Tolak segitiga. Luas segitiga depends awak nak pakai mana satu. Okey. Jadi benda ni pelbagai. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Mana satu. Jadi awak nak pakai apa? Penyelesaian segitiga. Boleh. Kalau penyelesaian segitiga, kalau nak mencari luas, mesti apa? 2 sisi apit sudut. Ada kan? Jadi, setengah AB sin C. Okey, lepas tu mula memasukkan data. 1/2. Jari tadi, 15. Theta. Nampak tak? Theta ni. Ni, ada sin, ada tangent tak? Tak ada kan? Bila tak ada, dia akan jadi apa? Radian. Pandai. Jadi bila radian, sudut tadi 56, mesti darjah. Per dengan darjah. Darab dengan pi. Radiannya. Faham? Tolak. Setengah AB sin C. Garis-garis apit sudut. Itu konsepnya. Jadi 15, sudut yang diapit adalah 56. Okey, perasan tak? Sin, ni. Bila ada perkataan sin je, C itu akan jadi darjah. Jadi memang dah ngam lah tadi 56 darjah. See? Simple. Lepas tu kira, tolakkan. Selesai kan? Jadi senang je konsepnya dalam sukatan membulat.